Right. Penang sayang. Penang. Tentu betung. Boleh. Tu ada kereta, boleh. Ni nak ke mana ni? Terus lah, Penang. Apa nama tempat? Ni, apa Pasar Awam sama Gagah? Pematang Pau ke? Pematang Pau. Jelah ambil ni. Nama? Jom. Bismillah. Mari ni. Auzubillahi min Stop. syaitanir Stop rajim. recording. Nak stay mana ni? Kanan ke bawah? Kiri je. Masuk kiri sekali. Okey. Aku cuba masuk kiri. Tak apa. Belum, dia buat jalan ke? Balik ke apa? Aku rasa dia salah. Kepala dia terpatah tu. Dia ni kot, apa? Salah belok. Yalah. Ahmad ni apa ni? Mabuk pun tak mabuk ni. Itu Orang dia. kau ni. Dia boleh laju. Relax lah. Balik bak. Apa lori? Okey satu. Kalau lori tu tergerak jalan jam aja lagi. Mana? Tadi tu lah. Oh iya, betul lah. Alah, weekend. Habis lah. Tak ada Tak melintang. kena timing. Dua lane lah tu dia blok. Wih, dahsyat. Asal kepala dia tu dah tak boleh alih dah tu. Itulah. Kalau lambat datang dia habis lah. Jam. Stop recording. Aku rasa sini tak ada Shell lah, Wan. Itu ada apa? Petron juga. Tak apalah. Petron pun tak apalah. Mahal lah. Kau boleh isi ke? Petron tak apa. Isi je tak apa. Ambil lah tak apa. Oh, motor ni tadi kita jumpa tadi. Dorang ke belakang tadi. Mana? Tangan. Tu tandas tu. Tuang depan. Betul juga. Mana Di depan toilet? ni je. Depan ni je. Ya, Bu. Ya, pahal tu. Goyang-goyang tu. Nak masuk minyak lah. Teruk sangat isi minyak. Dah macam King Kong dah. Terus exit dia lagi 4 kilo. Terus Dia terus. Kau nampak aku perlahan je. Banyak lori hati-hati lah. Terus Turun Baik. flyover ni. Turun flyover duduk kiri. Kau nak pergi ke sini daripada tadi lagi patut potong. Tinggal belakang. Line clear tak? Boleh bang. Boleh. Tak salah U-turn. Tiba-tiba ada orang jalan lurus kan. Berlanggar pula. Apa ni? Aku rasa sekejap. Mana nak nampak macam mana dia masuk motor dalam tu Ni pasal lama ni. Mana kedai makan dia? Dalam. Ni telur ni. Aku tak makan telur. Sini ni bang. Ni apa yang ni? Famous viral. Ni nasi biryani tanam ya. Biryani tanam. Oh ni ayam tanam dalam nasi tu. Tak, ni ayam bawang. Lepas tu ni nasi biryani dia tanam. Lepas tu kari ikan. Cek ID je. Okey dah. Okey Pendi, sampai dah. Sampai dah semua orang. Dah.
Oh, duduk sana ujung-ujung. Tak payahlah. Saya duduk kat pokok je. Sayang, tengok sayang kiri. Tengok kiri. Ya, tahu. Sian. Lepas daripada Bukit Gantau ni, 40 kilo lagi. Stop recording. Daya nanti tak apa. Parking dekat tempat sate tu. Ya. Boleh. Kanan boleh. Boleh. Sini. Apa yang pakai atap zinc ni? Boleh tahan dia orang ni ya? Ya. Kau nampak mana ni? Ke sini. Dia masuk. Cik, boleh cik? Begitu saja. Han. Helmet. Ni apa ni? Aku masuk sini tapi ni. Mana? Belah kereta ni. Bahaya tu kan orang nak keluar. Stop recording. Dia ada reflector ke kat situ? Ada dekat leher dia. Oh. Itu pasal dia pakai. Ingat dia nak standby masuk banjir. Mungkin juga kot. Yalah. Dia kata KL banjir. Dia kena standby awal-awal. Orang. Kuala Masyam. Mana ada Potong. nanti. Potong macam Goyang tu tu. je. Anak dia. Goyang. Tu selekoh je. Motor tu goyang lah Fendi. Tengok kiri nama dia. Stop recording. Pastikan brake anda bersih. Lambat Toyota ni. Okay. Janganlah break. Tak. Tengok brake berfungsi atau tidak. Dia dah bagi amaran. Oh betul. Tak tekan tiba-tiba tak mampus. Betul. Kita try tekan. Yalah betul kat tu. Mana kau ni? Yo sini. Belakang. Oh, kereta ni lah. Syam. Ya. Boleh lalu lah Hana. Bagi dia jalan. Dia nak jumpa Ya. Tuhan. Ya tahu. Yalah dia. Aku rasa bawah sana hujan lah Fendi aku rasa. Belum lagi lah. Kan? Belum. Tak, bawah sana. ni rasanya nak pergi kamera ni, hujan ni. Oh. Sini jaga. Bawa jambatan polis trafik. Okey Fendi, hati-hati Fendi, hati-hati. Sini speed 90 je. Ya, hati-hati. Kamera gelap atas. Kereta basah tak kereta? Kereta tak basah Yang diorang makan nasi ayam tu. Parking depan sikit tu ke? Sebab ni Tak payah. selekor ni. Tak apa, biar dia susah. Ah. Jangan susah, biar dia susah. Turun lah. Dah. Parking sini tu Biar bang. dia susah. Tak apa. Ini banyak budak motor parking. Nanti Syam kau pergi tidur kat pondok tu. Parking bawah ni bang. Itu makcik tu buat berkelah lah. Betul lah. Itulah. Tak Tak apa. pun minta nasi dia sikit. Satu bekas tu banyak balance. Ini belakang ni. Kejap. Bagi motor ni senyap sikit. Macam jubah combo. Jangan terbang-terbang tersekut wayang sudah. Kan libas-libas aku kat belakang. Punya ramalan ni. InsyaAllah. Ini kita lepas tembus je cukup. Jadilah pada hujan ni. Kita nak. Nampak?
nampak kan. Kau kena selalu bercakap dengan Dila tu, Syam. Warung Merdeka. Kalau tak dapat hantar dekat kakak, tak apalah dia kata. Sedekah je dia punya tu. Sudah. Kau lah bini tengah. Ada, kesian dia. Lepas tu dia kata, aku main-main je. Ni pizza lagi pasal. Jangan tunggu aku. Ya, tunggu kau ni. Sebelah ni ada halang, tak nampak depan, bahaya. So, abang ni besar ni, kena potong ni, bahaya ni. Kena potong pas ni. Potong kereta ni dulu bang. Belahan duduk tengah. Okey, kejap. Bagi lepas kereta ni, okey, dah. Sekejap nak lepas bas. Ni lepas bini tak nampak ni. Kau nampak aku tak? Tengok luar arena depan tu ada tak? Tak nampak. Itulah nanti sampai arena nanti tengok balik. Yelah. Sekejap. Tak nampak apa tanda ni, sekejap. Apa tanda nampak dah. Ni apa tanda ni bu? Tak ada apa tanda ni. Itulah. Tapi nampak tadi rawang, mana ada rawang. Masa Zid. lepas ni Bukit Beruntung Ya? Zid. Nak jalan-jalan. Ha? Nak jalan-jalan. Jalan. Jalan. Jalan Lepas je. lagi ni baru hujan ni. Betul, jalan je. Tak sampai ni dah Sungai Buloh lah. Bagus lah. Sikit lagi. Dia lepas ni. Tak dapatlah hantar ke kuih. Ha? Tak dapat hantar kuih lah ni macam. Tak apa, nanti Fiza hantar gambar tu, video yang... Weh, tengok. Sana gelap lah, kayak macam hujan pula. Aduh, hai. Berapa round nak bagi ni? Tengok. Aku nampak langit biru tadi. Oh, Sabar Syah. Nak sampai dah tu. Sana gelap depan tu. Tu lah. Tadi elok je biru tadi. Itulah. Oi, dia dah bagi dah peti tu kan. Mari, peti tu dah keluar tu depan tu. Wah, hebat. Tapi tu hujan lah. Jalan kucing hujan, orang sama maju hujan. Itulah. Setapak hujan. Mana nak lepak ni? Kita berhenti sini dulu. Shell. Yelah. Marilah. Sebab kita pun dah basah kan. Marilah berhenti. Boleh lah, mari berhenti je. Marilah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan. Liku-liku betul lah kehidupan ni. Nasib baik orang tak join tu. Nasib baik. Alhamdulillah. Dia kata tahu. Syam pun dah lari dah. Dia tahu nanti kehidupan tu. Habis kau nak tunggu. Dah lah. Alhamdulillah. Pak je daripada bini. Situ boleh lepak dalam. Jom. Pak belakang bini. Orang dalam tu.